punyalah kau sayang dia, rupanya dia tak pernah serius. Dia cuma test market je dekat kau. Mesti sakit kan kalau kena? 3 tanda yang dia cuma test market je dengan kau. Nombor 3 tu paling sakit sekali. Sebelum saya terangkan, yang belum follow akaun saya lagi, follow dulu. Yang dah follow, share supaya semua orang dapat benda ni. Boleh cek sama ada orang yang kau baru kenal tu betul nak kawan dengan kau, ikhlas ataupun test market je. Nombor 1, dia ni akan beria pada mula-mula je. Kadang dia punya beria tu over, annoying. Sebab apa? Dia akan puji kau berlebih-lebihan, bagi kata-kata ayat manis. Kadang tu awal sangat lagi kau nak panggil sayang. Nombor 2, dia ni tak konsisten. Kejap ada, kejap tak ada. Cari kau hanya bila perlu je, ataupun bila bosan. Atau mungkin bila dia rasa kau tak layan dia, so dia carilah. Nombor 3, paling sakit hati. Bila dia dah tak rasa nak dekat kau, ataupun kau dah mula suka kat dia, dia akan start ghosting kau. Means dia dah tak nak kau. Dan dia takkan bagi reason. Tahu-tahu je kena ghosting. Tahu-tahu je macam tak pernah apa-apa berlaku. Sakit kan? Sebab tu, kita ni jadi manusia, jangan cepat sangat jatuh hati. Dan amalkan 3-month rule. 3 bulan, tak ada apa-apa, tolong belah. Sebab kau tu ada value. Siapa yang suka dengan konten ni, share, like dan follow.